Salam sejahtera bersama saya Maria Afika dan saya Nurul Huda. Anda sedang menonton Dagang TV, informasi rasmi Kolej Vocational Perdagangan Johor Bahru. Seperti biasa, kami membawakan rangkuman berita terkini melibatkan program, pertandingan dan pencapaian hebat warga Kolej Vocational Perdagangan. Saya benci buli. Saya benci buli. Kami semua benci buli. Kita mulakan dengan laporan mengenai penyertaan Majlis Perwakilan Pelajar Kolej Vocational Perdagangan Johor Bahru dalam kem kepimpinan Majlis Perwakilan Pelajar Peringkat Kebangsaan 2025 yang telah berlangsung dari 22 hingga 24 September di White Resort Camp, Balik Pulau, Pulau Pinang. Kem yang dianjurkan oleh bahagian Pendidikan dan Latihan Teknikal Vokasional dengan kerjasama Zon Kedah Perlis ini bertujuan melahirkan pemimpin pelajar yang berdaya saing, berkarisma dan berintegriti di samping meningkatkan kemahiran komunikasi, pengurusan organisasi serta memupuk semangat kerja berpasukan. Dua orang wakil pelajar telah menyertai kem ini iaitu Asfa bin Haris dari kelas 2 BKP dan Nur Adlin Nazura binti Asmauri dari kelas KPD 2. Sepanjang 3 hari program, peserta terlibat dengan pelbagai aktiviti menarik seperti ice breaking, kawat kaki, explorers, memancing, memasak, night walk, ceramah kepimpinan serta majlis penutup rasmi. Lebih membanggakan, Asfa bin Haris telah dinobatkan sebagai penerima anugerah berkarisma kepimpinan hasil keterampilannya, keaktifan serta kemahiran komunikasi cemerlang sepanjang kem berlangsung. Tahniah diucapkan. Seterusnya, program Bistalkpreneur Anjuran Perbadanan Usahawan Johor Sendirian Berhad telah diadakan pada 25 September 2025 di Fraser Place, Puteri Harbour, Johor. Program yang berlangsung dari jam 9 pagi hingga 1 tengah hari ini bertujuan memberi pendedahan kepada tentang dunia keusahawanan kepada pelajar dan usahawan baharu, termasuk peluang pembiayaan khas daripada Maybank untuk perusahaan kecil dan sederhana. Melalui sesi perkongsian usahawan jemputan, para peserta dapat menimba ilmu, bertanyakan soalan serta mendapat inspirasi daripada kisah kejayaan yang dikongsi. Secara keseluruhannya, program ini berjalan lancar dan berjaya mencapai objektif yang ditetapkan. Kita beralih pula ke Putrajaya. Dari 22 hingga 24 September telah berlangsung pertandingan petah KPM Beyond the Mic Podcast Challenge Peringkat Kebangsaan 2025 bertempat di Pusat Convocation Antarabangsa Putrajaya PICC. Sebanyak 9 pasukan dari pelbagai institusi seluruh Malaysia mengambil bahagian dalam pertandingan ini, termasuk IPG, Kolej Matrikulasi Kolej Vocational. Kolej Vocational Perdagangan Johor baru tampil sebagai pasukan keempat membuat persembahan pada 25 September bermula jam 10 hingga 10.30 pagi. Pasukan kita berjaya meraih tempat kelima serta membawa pulang sebuah plak, sijil penyertaan dan hadiah wang tunai RM200 tajaan ELS. Tahniah kepada pasukan KV Perdagangan yang dianggotai oleh Puteri Nokhairah Amani binti Muhammad Saifullah, Nur Syabira bin Iman bin Salim, Muhammad Henry Aiman bin Muhammad Ghazali, Muhammad Izul Haziq bin Hazri dan Fadila Alia Natasha binti Abdullah atas dedikasi, kreativiti dan usaha keras yang telah ditunjukkan. Pada 27 September 2025, bertempat di Asrama Semai Bakti Felda Johor Bahru, telah diadakan program Smart Money, Bright Future, Anjuran Persatuan Pelajar Program, Perekonomian KV Perdagangan. Seramai 73 orang pelajar asrama menyertai program ini dengan bimbingan daripada 30 fasilitator. Pelbagai aktiviti interaktif berkaitan pengurusan kewangan telah dijalankan bagi memberi pendedahan awal tentang cara mengurus wang secara berhemah. Program ini berjaya memberi kesedaran tentang kepentingan perancangan kewangan bijak serta membentuk sikap positif terhadap nilai wang, amanah dan kejujuran. Kejohanan Olahraga PSK PPJ edisi kedua 2025 turut berlangsung pada 27 September bertempat di Sekolah Menengah Chong Hua, Kluang. Kolej Vocational Perdagangan telah menghantar seorang wakil pensyarah iaitu Encik Azizul Arif bin Zulkafli dalam dua acara iaitu lontar peluru dan lompat jauh kategori senior. Beliau berjaya meraih tempat ketiga dalam lontar peluru dan muncul naik johan dalam acara lompat jauh. Sekalung tahniah diucapkan atas pencapaian cemerlang yang mengharumkan nama kolej. Turut membanggakan, pasukan inovasi KV Perdagangan sekali lagi melakar kejayaan gemilang apabila berjaya meraih peringkat emas
pingat emas dalam The World Innovation in the STEM Competition 2025. Pertandingan berprestij anjuran Malaysia Innovation Inventors Creativity Association ini berlangsung pada 27 September dan kemenangan ini membuktikan komitmen KB Perdagangan dalam bidang inovasi dan STEM di peringkat antarabangsa. Syabas dan tahniah diucapkan kepada pasukan inovasi KB Perdagangan. Kejayaan ini diharap dapat terus menjadi inspirasi kepada pelajar lain untuk berani berinovasi dan mencipta kejayaan sendiri. Dalam perkembangan lain, Kolej Vokasional Perdagangan turut berjaya meraih tempat kedua dalam pertandingan Poetry Recitation Zone Johor 2025 yang berlangsung pada 24 September di KB Batu Pahat. Kolej kita diwakili oleh Siti Khadijah binti Abdullah dari kelas 2 BAK yang mempersembahkan puisi bertajuk From Sacrifice to Freedom. Persembahan penuh boleh ditonton di saluran rasmi YouTube Dagang TV. Demikianlah rangkuman berita kali ini yang memaparkan kejayaan demi kejayaan warga KB Perdagangan dalam pelbagai bidang termasuk kepimpinan, keusahawanan, inovasi, sukan dan seni bahasa. Sebagai penutup, marilah kita mengambil inspirasi daripada kisah Ibn Sina, seorang tokoh ilmuwan Islam terkemuka. Seawal usia 18 tahun, beliau sudah menguasai pelbagai bidang ilmu termasuk perubatan, falsafah dan matematik. Kejayaan beliau adalah hasil daripada usaha gigi, disiplin tinggi dan kesungguhan untuk terus belajar sepanjang hayat. Kejayaan besar sentiasa bermula dengan langkah kecil yang konsisten. Semoga kisah ini menjadi motivasi kepada kita semua untuk tidak berputus asa dalam mengejar ilmu dan kejayaan. Sekian laporan berita untuk kali ini. Nama saya Nurul Huda. Dan saya Maria Afika. Terima kasih menonton Dagang TV. Jumpa lagi. Assalamualaikum, salam hormat dan salam dagang di hati.